Ignorantia juris non excusat, lorem ipsum la usurpadora. Hai, Assalamualaikum. Jampi saya masih tak menjadi. Nak kena training lagi. Okey, hari ni kita sembang sikit pasal tempoh hari seorang profesor telah mengeluarkan teori bahawa Rom belajar buat kapal dari tamadun Melayu. Suka diingatkan, kita ambillah sikap bersederhana dan berhati-hati kerana pembuktian tu mungkin nak ambil masa sebab mungkin bahan-bahan bukti tak ada di sini, banyak yang hilang dan sebagainya. Salah satu contoh perkara yang kita fikir tak logik tapi ada dalam penulisan, contohnya macam kisah Puteri Lindungan Bulan. Diceritakan kapal Aceh tu jauh masuk ke dalam dan menyerang Kubang Pasu pada ketika itu. Kalau kita tengok Kubang Pasu sekarang tak ada pun sungai-sungai yang besar. Tapi benda ni dah berlaku beberapa ratus tahun dulu. Kita pun tak tahu keadaan muka bumi pada waktu dan ketika itu. Kalau di luar negara juga mungkin kita boleh luar negara pula kita boleh ambil contoh macam piramid. Piramid tu mungkin dah terkambus berapa ribu tahun. Baru jumpa tahun 1830. Dia dah korek. Lepas tu barulah jumpa. Pun bukannya satu, jumpa banyak. Yang famous ialah di Giza lah. Dalam salah satu piramid tu telah dimasuki oleh seorang puteri dari Kenya bernama Ororo Munro dan juga seorang perempuan daripada Scotland, Moira MacTaggart. Tetapi mereka telah melakukan kesilapan dan telah membangkitkan En Sabah Nur. En Sabah Nur ni telah terbangkit daripada jampi serapah lama dan telah melakukan kekacauan yang amat dahsyat. Sehingga kan Scott bersama rakan-rakannya terpaksa bertindak. Adakah Scott akan berjaya mengekang kebangkitan Apokalips?